semampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pagi-pagi pukul 7.06 pun ada 6 orang nak belajar. Tak, semalam cerita je kisahnya 9.30 tu saya macam ngantuk sangat tau. 9.30 tu saya ngantuk sangat. Then saya nap lah 10 minit. Nap 10 minit, bangun-bangun dah subuh dah, pukul 6 dah. Sekejap Okay. Boleh tap screen sampai 300, saya akan mula topik ni. Topik kebarangkalian mudah. Sebelum tu saya nak tanya lah, ada tak dekat sini? Ni tajuknya awak belajar form 2 tau. Ada tak dekat sini? Tak kisahlah awak tahun ni dah form 3 ke, form 4 ke, form 5 ke. Dia kosong tentang kebarangkalian. Cakap je kebarangkalian, dia tak tahu apa-apa. Boleh tak tekan 1? 4 orang mata memandang di pagi hari ni. Cuba tekan 1. Tidur ke 4 orang ni? Okey, saya mulakan je dah terus. Hari ni kita akan belajar tingkatan 2, kebarangkalian mudah. Tingkatan 4 awak belajar juga kebarangkalian, tapi hari ni yang mudah-mudah je. Tingkatan 2. Ni bab terakhir lah form 2. So insyaAllah petang ni ataupun esok kita dah masuk form 3 punya. Hari ni kita akan belajar ruang sampel dengan formula kebarangkalian. Apa itu ruang sampel dan apa itu macam mana nak kira kebarangkalian ni sebenarnya. So let's go. Okay, ruang sampel. Apa tu ruang sampel? Ruang sampel saya dah tulis nota kat sini. Tapi senang nak faham, ruang sampel ni semua hasil, semua kesudahan yang mungkin berlaku. Okay, dalam satu eksperimen. Contoh. Kita ada contoh kat sini. Sebiji dadu adil dilambungkan sekali. Sebiji dadu adil dilambungkan sekali. Nyatakan ruang sampel. So ruang sampel ni apa kesudahan yang mungkin terjadi. So kalau baling dadu, so ada dadu adil kan, ada 6 saja kesudahan yang akan berlaku. Betul tak? 1, 2, sama ada awak dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Selain daripada tu awak takkan dapat lah. Jadi itulah maksud ruang sampel. So dekat sini kan dia kata baling 1 dadu, apa ruang sampel tu? So ruang sampel saya tulis bentuk curly bracket ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh? Ruang sampel. So dia ada lagi satu simbol macam ni. Ada N kat luar S tu.
NS. So apa maksud ni? Maksud ni ialah bilangan unsur. Bilangan unsur. Macam mana nak kira? Awak tengok ruang sampel awak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bilangan unsur dia adalah 6. Okay? Ni basic term lah. Ni basic term. Boleh tak? Okay, kita bagi satu contoh lah dekat sini. Kita bagi satu contoh. Pagi sangat ke saya live ni? Boleh Baik Nina. Sekejap. Okay, kita bagi satu contoh saya tanya awak lah Nina. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set nombor genap antara 1 hingga 10. Nyatakan ruang sampel. Nyatakan ruang sampel satu set nombor genap 1 sampai 10. Berapa ruang sampel dia? So, apa kesudahan yang akan terjadi? So, tengok dekat sini, kita ada nombor 1 sampai 10 tau. 1 sampai 10. 1, sekejap. 20. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Sekarang ni kita pilih satu nombor pilih secara rawak. Tapi nombor tu mesti genap. Ada 5. Okey. So, kalau saya senaraikan ruang sampel dia, kita senaraikanlah apa nombor-nombor genap antara 1 sampai 10. So, 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Curly bracket. Jadi, berapa bilangan unsur dia? Bilangan unsur ialah kita kira dalam ni 1, 2, 3, 4, 5. Jawapan dia ialah 5. Senang kan? Betul tak? Senang kan? Okey. Ni paling susah lah. Soalan paling susah. Yang tadi tu, yang kedua tu medium. Yang ini hard lah. 2 keping shilling dilambungkan serentak. A mewakili angka, G mewakili gambar. Nyatakan ruang sampel. Kita ada 2 keping shilling ni. Kita ada 2 keping shilling. Apa ruang sampel dia? Berapa bilangan unsur dia? Jadi, kalau baling shilling tu dia ada 2 permukaan. Satu yang ada nombor, belakang tu dia gambar. Betul tak? Angka dan gambar. Ada orang panggil juga kepala dengan ekor kan. Dekat sini saya guna angka dengan gambar lah. So, tengok ruang sampel dia. Agak-agak apa ruang sampel dia? Disebabkan kita baling sekali 2, kan? Kita baling sekali 2, maka hasil dia pun akan sekali 2. Contoh saya baling 2 shilling, saya boleh dapat 2 angka. Angka. Saya baling lagi, boleh dapat 1 angka, 1 gambar. 1 angka, 1 gambar. Betul tak? Saya baling lagi, boleh dapat gambar, angka. Gambar, angka. Dan saya baling lagi akan dapat dua-duanya gambar. Betul tak? Dua-dua gambar. Macam tu. Nampak Saya boleh dapat dua-dua angka, dua-dua gambar ataupun salah satu angka atau gambar. Nampak? Boleh? Jadi, bilangan unsur dia ialah 4. Boleh macam tu? Sebab ada 4 kemungkinan yang akan berlaku. So, kita tengok kita dah tahu dah apa maksud S ni dengan NS. Jadi, kita dah boleh pergi dah macam mana nak cari kebarangkalian satu peristiwa ni. Inilah formula dia. So, contoh, awak nak kebarangkalian haiwan dekat ladang, satu ladang. So, A ni kebarangkalian untuk dapat ayam. Contoh, saya nak ambil dari banyak-banyak ladang tu kan. Saya nak ambil satu haiwan. Ada ayam, ada kambing, ada ayam, kambing, kucing. Ada ayam, kambing, kucing. Ayam, kambing, kucing. Alah, tak best lah. Kambing, kucing. Okay, ada ayam, kambing, kucing. So, macam mana nak dapat kebarangkalian satu ayam? So, ni kebarangkalian untuk satu ayam. Jadi, N ni kan kita dah belajar tadi. N, bilangan, berapa bilangan S ni? Ni N, bilangan ayam. Berapa bilangan ayam dalam ni? Contoh saya ada 2 ekor ayam, 3 ekor kambing, 5 ekor kucing. Saya nak kebarangkalian mendapat seekor ayam. Jadi kebarangkalian ayam ialah 2. So atas ni saya letak 2.
Kebarangkalian NS ni apa? Kebarangkalian semua sekali. Semua yang kesudahan yang mungkin. Saya nak kebarangkalian seekor ayam kan. So perkan dengan semua haiwan yang ada dekat situ. 2 tambah 3 tambah 5. 5 tambah 5, 10. 2/10. Jadi kebarangkalian untuk dapat seekor ayam ialah 2/10. Okey, ataupun 1/5. Nampak tak? Ini kebarangkalian. Oh, saya punya ni dah lagging sekejap Sekejap je. Okey. So kita tengok satu contoh. Sebiji apple, kita nak satu kebarangkalian sebiji apple diambil dari kotak. Ada 25 apple hijau, 35 apple merah. Cari kebarangkalian apple hijau. Cari kebarangkalian apple hijau. Jadi ni saya tengok tak, ini map biasa je. Tingkatan 2 chapter yang terakhir. Tingkatan 2 form 2 chapter 13. Form 2 chapter 13. So tengok saya nak kebarangkalian satu apple hijau. Apple hijau. Jadi saya nak P apple hijau. P ni kebarangkalian dia. Kebarangkalian untuk apple hijau sama dengan bilangan apple hijau per dengan jumlah apple yang ada. Senang kan? Jumlah apple yang ada. So bilangan apple hijau ada berapa dekat sini? Ada 25. Betul, 25. Lain ke dengan form 4? Ini asas dia lah, ini asas dia. Bilangan apple hijau ialah 25, jumlah apple berapa? 25 tambahkan dengan 35. 25 tambahkan dengan 35. So awak akan dapat 25 per 25 tambah 35, 60. So kebarangkalian dia ialah 25 per 60 ataupun kalau kita mudahkan lagi akan dapat 5 per 12. Boleh tak? Senang tak? Senang tak? Siapa nak soalan lagi susah lagi? Senang je, awak tengok formula awak nak apa? Apple hijau. So atas tu bilangan apple hijau, bawah tu jumlah apple. Macam contoh first saya bagi tadi. Contoh first saya bagi tadi, sekejap saya tunjuk Okay, contoh first yang saya tunjuk tadi, kita ada bilangan haiwan, kita ada haiwan ayam, kambing dengan kucing. Ayam ada 2, kambing ada 3, kucing ada 5. So kalau saya nak bilangan ayam, saya nak probability untuk ayam, kebarangkalian ayam. So atas ni bilangan ayam perkan dengan semua jumlah haiwan yang ada. Nampak? Bilangan ayam ada 2. Bilangan semua haiwan yang ada ialah 2 tambah 3 tambah 5. Dapat 10. 2/10. Nampak? Susah lagi Okey, saya bagi susah lagi. Okey, sebab ni nama dia kebarangkalian mudah. Jadi dia susah lah nak dapat yang soalan yang susah. Okey, tengok ni. Kita ada 6 kepingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekepingkat dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian memilih sekepingkat nombor perdana. Okey, ni dah susah kan? Nombor perdana. For batch masa cuti ni prefer study bab form 5 ke form 4? Study ni lah lower form. Awak buat soalan lower form. So saya nak tanya awak, nombor perdana yang ada dekat sini apa? Cuba listkan jap nombor perdana. Listkan kejap nombor perdana. Nombor perdana. So kalau awak tak nampak awal-awal ni kan, awak listkan lah apa yang dia nak ni. Dia nak nombor perdana kan. So cuba listkan nombor perdana. Siapa tahu nombor perdana tu apa? 2 lagi. Siapa tak tahu nombor perdana tu apa, tekan nombor 3. Tekan nombor 3 Okey, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Okey. So, alang-alang tu kita ulang kaji dah sekali. Apa itu nombor perdana? So, nombor perdana ni ialah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan juga 1. Hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan 1. Maksudnya apa? Contoh kan, saya ambil nombor 4 ni. Saya ambil nombor 4. Kenapa 4 ni bukan nombor perdana? Kenapa 4 ni bukan nombor perdana? 4 boleh dibahagikan dengan, sekejap saya pakai warna merah. 4 ni dia boleh dibahagikan dengan 1. Okey, kalau awak bahagi 1, awak akan dapat 4. Betul tak? Dia tak dapat point. Maksud boleh dibahagi tu maksudnya tak dapat point. 4 boleh juga dibahagi dengan 2. 4 boleh juga dibagi dengan diri sendiri. 1, 2, 4. Nampak? Dia menyebabkan dia tak jadi nombor perdana sebab dia boleh bahagi 2 ni. Okey?
Maknanya kalau bahagi 2, 4 bagi 2 dapat satu nombor yang bukan point. 4 bagi 2, 2 lah. Okey. Contoh 5 pula. Kenapa 5 nombor perdana? Kenapa 5 nombor perdana cikgu? 5. Okey, awak tengok 5. Nombor perdana ni hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri dan juga satu saja. Okey, 5 boleh bahagi 1, betul. 5 boleh bahagi 2 tak? Tak boleh. Bahagi 3 boleh tak? Tak boleh. Bahagi 4 boleh tak? Tak boleh. Bahagi 5 saja boleh. Nampak? Hanya boleh dibagi dengan diri sendiri iaitu 5 dan juga 1. Itulah nombor perdana. So, kalau awak tengok dekat sini 2, 3 dan 5 ialah nombor perdana. Okey, saya budak nerd. 6 sifar 3, betul. Satu ni nombor perdana ke bukan nombor perdana? Kalau ya cakap, kalau nombor perdana cakap 1, kalau bukan nombor perdana cakap 2. Kalau bukan nombor perdana cakap 2. Okey, 2. Okey. So nombor perdana ni mesti dia ada 3 syarat sebenarnya. Lebih daripada 1, kan? Maksudnya start daripada 2 lah. Lebih daripada 1, boleh bahagi dengan diri sendiri dan boleh bahagi dengan 1. Okey? Boleh tak? Boleh salin Nombor perdana saya tulislah kat sini. Nombor perdana lebih daripada 1. Okey. Lepas tu boleh bahagi dengan 1 dan bahagikan dengan diri sendiri. Itu sahaja ciri-ciri nombor perdana. Okey? Kalau dia boleh bahagi lebih daripada ni, lebih daripada 1, lebih daripada diri sendiri, maknanya dia bukan nombor perdana. So kita ada 2, 3, 5 dekat sini. Jadi berapa, kalau saya tulis kat luar ni ada huruf N kan, berapa bilangan nombor perdana? Berapa bilangan nombor perdana? N. Nampak macam ni tadi saya tulis. Dekat awal-awal ni. Ada NA, NS. So bilangan unsur dekat ayam, bilangan unsur dekat ruang sampel. Betul, 3. So bilangan unsur untuk nombor perdana ni lah 1, 2, 3. Jadi ada 3. Okey, dah nak siap dah. So nak cari probability untuk nombor perdana, saya tulis NP lah. Nombor perdana. Atas tu mesti bilangan nombor perdana ada berapa? Saya dah buat dah 3. Perkan dengan semua nombor yang ada. Nampak? Semua nombor yang ada ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua kesudahan yang mungkin. Jadi perkan dengan 6. 3 per 6. Dapat berapa? 1 per 2. Senang tak? Siapa baru faham dekat sini? Tekan 1 jap. Siapa baru faham? Sebab ada banyak lagi ni soalan susah. Banyak ke? Oh, ada satu soalan susah. Siapa baru faham? Tekan 1. Okey, Alhamdulillah. Okey, kita pergi pagi-pagi ni pun dia sama je. Okay. Sama dengan apa tu? Pagi-pagi ni pun 90 orang ni semangat nak belajar. Ada ke yang tengah bangun memang buka ambil kertas kosong memang tengah conteng-conteng sekarang? Cuba tekan nombor 3. Saya nak transfer sikit. Okey, tengok nombor 3. Sebuah beg mengandungi 5 guli merah. Ya, Afifah Alina. Sebuah beg mengandungi 5 guli merah. Okey. 3 guli biru dan 2 guli kuning. Okey. Sebiji guli dipilih secara rawak. Apa kebarangkalian mendapat guli biru? Berapakah kebarangkalian untuk dapat guli biru? So, saya nak guli biru. Probability, P ni probability kebarangkalian guli biru. So kebarangkalian untuk guli biru saya kena kebarangkalian untuk guli biru, formula dia ialah atas saya kena cari berapa bilangan guli biru perkan dengan jumlah guli yang ada. Jumlah guli. Ruang sampel lah ni. Ruang sampel ni apa kesudahan yang akan terjadi, mungkin terjadi. So jumlah guli lah. So kita nak probability biru. So berapa bilangan guli biru kan? Berapa bilangan guli biru? Berapakah bilangan guli biru? Okey, betul. 3. Awak seorang je dah habis. 101 orang ni belum start lagi paper mat. 3 per, alamak, 20. 3 per, jumlah guli. Berapa jumlah guli? Adakah 3 juga? Jadi jumlah guli awak kira lah ni. 3 tambah 5 tambah 2. 5 tambah 5, 10. 3 per 10.
So kebarangkalian untuk dapat guli biru ialah 3/10. Ini je kebarangkalian mudah. Ni paling penting, asas paling penting sekali awak belajar ni. Nanti form awak akan belajar lagi bab kebarangkalian ni. Okey. Boleh Siapa tak faham yang ni? Boleh tak? Saya nak bagi contoh lagi ni. Saya nak bagi contoh yang susah sikit lah. Siapa tak faham tekan nombor 5 Okey, saya nak bagi contoh takhir yang agak susah jugalah. Okey, agak susah. So saya ada nombor satu kad bernombor, sekejap Ni siapa dapat jawab ni sebenarnya dia dah sedia lah nak jawab SPM. Walaupun ni bab form 2 kan. Satu nombor ada kad 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah kebarangkalian saya dapat satu nombor perdana dan ganjil. Satu nombor perdana dan ganjil. Okey. Laju dah dapat jawapan ni. Saya suka morning person. Saya pun suka. Sebutan 1.10. Tak payah spam kot. Awak tulis sekali je, saya boleh baca. Sekejap Okey. So awak tengok kat sini, kita ada nombor 1 sampai 10 kan. Jadi cuba senaraikan satu nombor perdana dan nombor perdana tu ganjil. Okey, kita tulis satu-satu Nombor perdana. Okey, awak tengok nombor perdana 1 sampai 10. Cuba senaraikan nombor perdana 1 sampai 10. Tadi saya dah cakap dah nombor perdana tu apa. So dia lebih daripada 1 boleh dibagi dengan diri sendiri dan juga boleh dibahagi dengan 1 saja. So start daripada 2 nombor perdana, 3, 4 nombor perdana tak? 4 bukan nombor perdana, 5, 6 nombor perdana ke? 6 bukan nombor perdana, 7 ni pun nombor perdana, 8 bukan nombor perdana, 9 bukan nombor perdana, 10 pun bukan nombor perdana. So kita ada 2, 3, 5, 7. Apa pula nombor ganjil? Okey, nombor ganjil. So kita tengok, saya nak nombor perdana dan ganjil. Dia mesti perdana dan juga ganjil. Dekat sini kita ambil je lah terus dekat sini. Apa yang ganjil dekat sini manalah ganjil? 3, 5, 7. Pandai. 3, 5, 7. Betul. Ni soalan form 2 ni. Adakah yang jawab ni form 2 juga? Kalau korang form 2, maknanya korang sebenarnya kat kelas memang fokus lah. Ni tajuk last sekali waktu awak belajar form 2. So, apakah kebarangkalian untuk dapat nombor perdana dan ganjil? Jadi bilangan nombor perdana dan ganjil, kita ada berapa? 3 ke atas. 3. Perkan dengan kesudahan yang mungkin, iaitu 10. Betul, 3/10. Bekas form 2 3/10. Jadi jawapan dia ialah 3/10. Okey? Dari skala 1 sampai 10, berapa susahnya bab ni? Tingkatan 2, chapter bab yang ke-13 ni. 10 susah gila, 1 senang gila. Cuba komen sikit kan. Senang ke susah sebenarnya ni? Lepas awak dah fokus selama setengah jam ni 1 senang 2 9 susah. Easy. Okey, senang sangat. Okey, boleh So itu je. Kita akan officially hari ni kita akan masuk tingkatan 3 lah untuk ni. Nota ni siapa nak? Kadang ada orang nak nota ni sebab nak gambar saya ni je lah. Tapi kalau korang nak juga nota ni yang ada jawapan semua ni, boleh ambil dekat grup rumah biru saya. Okey, dalam grup rumah biru saya ada nota ni, nota cuti sekolah kita belajar senang-senang ni dan juga ada recording secara percuma. Okey, boleh PM saya. Selepas tu ada satu benda saya nak cakap untuk orang yang join pagi ni. Saya nak tunjuk jap. Saya punya wifi ni tak kuat lah kat atas. Dia asyik hilang je skrin ni.
Okay. So, dalam 2 hari lagi, hari ni berapa bulan 3 bulan. Lusa kan? Lusa saya dah mula kelas untuk Form 5. Ada tak tahun ni 2026 dia dah Form 5. Form 5. Dah umur 17 tahun. Saya pula batch 90. Agak-agak umur saya dah berapa dah tahun ni? 30,